Makin panas politik Malaysia hari ini, 19 Mei 2026, yang mana heboh di dalam semua platform media sosial bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak dikatakan sedang membuat permohonan pengampunan penuh di Istana Negara. Adakah cerita ini betul atau tidak? Saya ingin mengesahkan adalah tepat dan benar. UMNO sedang berusaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dari penjara Kajang melalui permohonan pengampunan penuh kepada Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara untuk tahun 2026. Berdasarkan rahsia sulit yang ada di tangan saya, ini adalah prosedur undang-undang yang diberikan kepada semua banduan penjenayah di wilayah persekutuan. Namun persoalannya, adakah permohonan pengampunan penuh Datuk Seri Najib Tun Razak ini akan diluluskan ataupun tidak untuk tahun 2026? Saya ingin menyatakan dari perspektif undang-undang, Bosku Najib ada peluang untuk bebas dan dapat pengampunan penuh. Akan tetapi halangan dan cabaran terbesar kepada UMNO adalah PMX dan Menteri-Menteri Pakatan Harapan yang menganggotai Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara tidak bersetuju dengan parti UMNO untuk membebaskan Datuk Seri Najib dari penjara Kajang tahun ini. Ini adalah maklumat sulit yang sangat-sangat penting untuk menjadi rujukan kepada semua rakyat bahawa peluang Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapat pengampunan penuh kali kedua amat-amat tipis dan amat-amat sukar untuk diluluskan. Kerana Menteri Wilayah Persekutuan di dalam Lembaga Pengampunan Diraja adalah Menteri penuh dari Parti Pakatan Harapan, iaitu Hanayo. Jadi apabila status quo politik menunjukkan PMX dan Pakatan Harapan tidak mahu membebaskan Datuk Seri Najib dari penjara Kajang melalui prosedur pengampunan penuh ini, maka peluang UMNO untuk mendapatkan pengampunan penuh akan gagal lagi buat kali kedua di Istana Negara. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, checkmate and game over.